Bang, betul, jangan panggil saya abang, panggil saya Iqbal saja pertama. Okey, yang kedua adalah, betul ke kalau kripto ni boleh kaya, geng kripto tak akan buat kelas ajar sana sini? Ya, kalau kelas berbayar, yang kelas berbayar ambil kesempatan saja ya, diorang nak ambil kesempatan atas, ni, yang tu memang saya tak sokong. Tapi kalau ada yang cas yang munasabah, saya rasa, itu berbaloi. Sebab apa, diorang akan bagi ilmu yang sama seperti cas yang tinggi, ya, tapi ya, kalau kripto tu boleh kaya, ya, tapi kekayaan tu datang bukan dalam sekelip mata atau dalam satu malam. Kekayaan tu datang dalam untuk jangka yang sangat-sangat panjang. Jadi, ya, kripto kalau kalau boleh buat kaya, boleh kaya, tetapi kadang-kadang macam Luna. Siapa tahu tiba-tiba, tengah-tengah malam lesap. Ramai orang duit kena lesap. Uh, Orang tengah tidur, duit lesap. Tak semestinya, tapi bila diorang cas untuk buat, kelas, tapi kalau harga munasabah saya rasa itu berbaloi. Tetapi kalau terlalu mahal sangat, itu dah ambil kesempatan. Itu saya memang tak sokong.